Dulu saya belajar dengan Tony Robbins. Dia kata kejayaan ni 80% psikologi, 20% mechanical. Jadi saya macam agak heran lah kenapa dia cakap macam tu kan sebenarnya. Jadi apa yang berlaku, saya realise bila dah trading lama kan, bila dah buat dalam trading lama, saya realise benda tu saya boleh kata 100% betul. Kenapa? Sebab contohnya dalam apa yang saya buat ni, secara tak langsung ada yang kita panggil iaitu one good setup. Dia mengandungi iaitu mind money method. Maksudnya ialah method tu proven trading plan, money tu low risk money management, mind tu ialah mindset. Kita panggil low risk ataupun lebih kurang risk driven mindset. Jadi ini key dia sebenarnya. Okey, hari ni saya nak fokus pada mindset trading. Kalau follow ni guarantee lah start consistent make money. Okey, nombor satu, kena faham dari segi bentuk konsep dia. Okey, nak faham senang ni. Saya selalu ingat, saya sendiri pun selalu ingat sebagai OEA. OEA tu maksudnya ialah nombor satu objektif. Always define objektif kita trading. So kalau objektif tu ialah reward driven, itu always akan bawa kepada wrong decision. Reward driven tu maksudnya macam mana? Nak masuk tu fokus kepada profit je. Loss tak nak terima. Okey, tak kira dah loss lah masuk tu kan. Ataupun ialah reward driven tu contohnya trading tu kan fokus pada profit. Pelik bunyi kan. Fokus kepada ialah nak sustain capital, nak protect capital macam Warren Buffett cakap. Tu contoh ialah objektif. Always define. Kalau risk driven, jawapan dia always win. 99.99% dia akan high chances ialah iaitu dia punya result akan win. Yang kedua iaitu expectation. Yang ni yang saya banyak berlegar dan berlawan dengan banyak sifu suhu kat luar sana ni. Pasal apa? Sebagai contoh, dalam bentuk expectation ni kan, saya always letak macam 5-10% sebulan. Tier 1, tahap 1, kalau orang baru trading 1-3%. Kalau orang yang kedua trading, dia dah lama pandai, dia akan dapat 3-5%. Dan kalau dia pergi pada dah lama sikit, dia akan pergi 5-10%. Dan 5-10% ni sebenarnya dah outperform most market. PSB, tabung haji, EPF dan juga lain-lain kalau you perasan betul-betul lah. Sebab dia dah bawa pada 60% ke 120% setahun. Oi, lagi banyak daripada kita buat rental lah. Lagi banyak daripada kita farming ataupun even, yalah, kalau nasib baik untuk flip property, tak apa ni nasib kalau tak baik kan. Maksudnya lama nak dapat return tu. Capital tak log in. Maksudnya ialah capital kena log in. Yang ni capital tak payah log in, boleh liquid anytime. Jadi dalam konteks ni, itu yang kena start think about dia lah. You punya expectation. Sebab ramai sifu suhu kat luar sana ialah dia expectation apa? Expectation dia lah nak buat flip account 100 jadi 1000. Multi setup entry, setup berbagai. Itu semua mengarut sebenarnya. Saya believe ialah fokus kepada itu satu cara je. One good setup. Okay, apa lagi? Last kali ialah acceptance. Acceptance ni, OEA kan? Acceptance ni nombor satu ialah kena accept yang market ni always 50-50. Walaupun saya trading sebenarnya percentage 90% lah sebenarnya winning rate. Tapi saya always risk driven. Always mindset saya iaitu market always 50-50. Walaupun you done right, kadang-kadang market tu dia boleh when ada saya ada kena pun 3% cut loss. Pasal memang saya tak tu paling cantik. Last kali cut loss juga. So maksudnya dalam kes ni ialah dia memang akan ada. Contohnya walaupun 90% win rate, contohnya satu kali tu kena. Contoh kan 9/10 tu lah, maksudnya satu kali tu kena. Jadi yang ni yang buat kepada high wire ataupun emotion disorientation ni. Jadi kena terima ialah market ni always 50-50. Walaupun sistem kita power untuk bawa risk driven tadi lah. Lepas tu pada sama juga yang kedua iaitu kita punya ni accept sebenarnya market ni nak bunuh kita. Market is always high adversity. Dia bukan nak bunuh kita technically, tapi dia more pada ialah accumulation perangai trader overall. Kan kata Sir Elliot Wave yang buat Elliot, Sir Elliot, dia kata ialah market ni drive by hope, greed and fear. Hope, harapan, greed, tamak, fear, ketakutan. Jadi kita banyak fall dalam psikologi tu sebenarnya. Dan pada masa sama juga yang last kali lah kena accept juga iaitu loss. Saya faham dari mana-mana psikologi pun fear of losing ni fear number one. Kita tak boleh nak buat apa fear of losing. Okay, sebab tu ramai orang macam stay dalam relationship yang mengarut, toxic pun sebab fear of losing. Simpan kereta dulu bermampu, lepas tu tiba-tiba tak mampu bayar, disimpan juga. Ini fear of losing kan sebenarnya. Jadi dalam kes ni kena start think about iaitu macam mana you be able untuk think about iaitu realistic way. So realistic way secara tak langsung ialah accept loss. Jadi trading ni loss. Trading ni dia kena anggap macam berniaga. Ada satu hari customer banyak, ada customer kurang. So lama-lama kita nak dapat net profit. Jadi kalau boleh terima tu sesuai lah. Alright, hopefully dapat some idea apa yang saya kongsikan ni sebab ini sangat penting. Saya sekarang ni dekat Kuala Terengganu, dekat salah satu hotel kat sini. Raya duduk kat hotel senang nak training. Okay, alright, jumpa lagi.